Cik Muhammad Amar bin Naufal. Dulu cik pernah sekolah tahfiz ya. Quite impressive. Cik Amar nak tahu something tak? Dalam banyak-banyak passion saya, Cik Amar ni lah yang paling senyap sekali. Cuba Cik Amar beritahu saya, Cik Amar tak selesa ke bersembang dengan saya? Assalamualaikum. Uish, ada orang isap ukuk. Siapalah pula tu? Oh, Kau Amar. Sorry lah kacau kau tidur Tak apa. Aku pun boring kau tak ada roommate weh. Ni ada kau, tak adalah aku boring sangat Kau asal mana? Oh, di kampung baru sampai. Wah, budak kampung. Aku nak Zuhur jap. Kau nak join tak? Alah, kau pergilah semayang dulu, aku ada hal lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fil. Pul! Woi, Lek! Woi, lama tak nampak kau, sial kau gimana tu? Alah, macam biasa lah. Aku ni kan busy, bodoh. Kepala bongok kau busy. Aku nampak kau ronggeng awet sana tu kan, naik motor. Busy. Ni siapa lah ni? Ni. Amar. Itu Malik. Malik. Ni Amar. Amar. Kau hati-hati dengan Malik ni tau. Dia kuat gigit tu. Hari tu dia gigit aku punya sifilis. Ngam kat dia ni ada kan? Aku dah buat kad ni. Dua lagi. Jom lah. Jom main. Main apa? Happy Family. Uno. Main poker lah bro. Apa barang main Uno kat sini. Dah lah, jom main. Dah lah, kau kemas lah. Letak kuat tu kat situ. Jom main kad. Allah tahu kau baik punya orang lah. Yang kau menggelupur buat apa? Allah maha mengetahui. Cepat lah. Kau kad mana? Dua buat sekali. Mana? Ni. Macam ni lah. Hanya kerana aku tak nak ketinggalan dan cuba fit dengan circle baru aku sanggup gadaikan prinsip yang pernah aku belajar dulu masa sekolah tahfiz. Dan benda tu baru sikit. Aku lepak dengan diorang sampai aku dah start leka. Dah mula syok. Al-Quran atas meja tu? Entahlah. Memang terus terbiar kat situ. Astaghfirullahaladzim, aku terlajak subuh. Dan sejak dari pagi tu, aku dah mula start main qada. Qada solat. Dari subuh, zuhur, asar, kadang-kadang maghrib. Hanya kerana aku nak fit in dengan environment baru aku ni. Sampai aku lupa kewajipan aku pada Yang Maha Satu. Ada jalan lah. Aku rasa macam tak challenging lah main game macam ni. Asal pula? Kita dah kena start main taruh tau. Main gamble. Sedap. Betul lah. Itu aku setuju. Apa kata kan? Siapa kalah dia kena bayar makan ni. Macam? Come on lah, Ma. Kau nak jantan kan? Sahutlah cabangan ni. Tak kena kopi jantan dapat apa bro? Tak ada apa. Bring it on. Macam tu lah baru anak jantan. Letak duit. Jantan, Hanya kerana dicabar, aku sanggup gadaikan maruah dan kehormatan aku sebagai Al-Hafiz. Demi kepingan kad yang tak dinilai ke akhirat pun nanti. Kau dah kenapa, Ma? Guling. Tak tahu aku ni patutnya jenis senang tidur. Ni susah pula tidur Kau nak senang tidur? Nak Kau ambil air ni.
benda. Kau cuba dulu. Kau tahu lah sana. Kau nanti tak boleh tidur macam itu. Cuba dulu. Tanpa sedar, aku dah terambil dadah dengan dos yang berlebihan hanya kerana nak tidur. Dan sebab aku percayakan Saiful sebagai sahabat, tanpa sedar dia cuba rosakkan aku. Hello. You nak datang ke? Dah terang. Wih, Pina. Wih, dah petang, Mat. Weh, bangun tu. Lama sangat tidur ni. Kau bagi aku buat apa, Syel? Bising lah. You Amar kan? Saya silap. Saya lalai.